Selamat datang ke Liverpool Fan Action. Kepada korang yang dah pun subscribe channel ni dan always support segala konten yang saya keluarkan, jutaan terima kasih saya ucapkan. Untuk video kali ni, saya nak mohon jasa baik semua supaya share video ni kepada sahabat-sahabat bola korang. Sebab saya target sebelum musim baru bermula, kita berjaya capai 5,000 subscriber. Lebih ramai yang subscribe, saya akan lagi semangat untuk keluarkan pelbagai konten bola sepak khasnya berkaitan Liverpool Football Club. Sebelum video start, jom sama-sama subscribe, like dan share dulu. Dalam kiraan 3, 2, 1, jom kita mulakan. Ada paradoks yang ramai penyokong Liverpool sedang lihat sekarang. Di satu sisi, Liverpool hanya mencatat keuntungan sekitar 8 juta selepas cukai. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan sekitar 703 juta. Secara logik biasa, kita akan fikir, kalau untung kecil, macam mana nak beli pemain mahal? Tapi di sisi lain, Liverpool masih mampu membeli pemain bernilai puluhan hingga ratusan juta, bersaing dengan kelab paling kaya di dunia, kekal aktif dalam pasaran perpindahan besar. Jadi persoalannya sangat jelas, macam mana ini boleh berlaku? Adakah Liverpool sebenarnya ada duit yang kita tak nampak? Adakah mereka berhutang besar? Atau adakah kita sebenarnya salah faham cara kewangan bola sepak moden berfungsi? Realiti yang ramai tak sedar. Saya nak mula dengan satu kenyataan penting. Dalam dunia bola sepak moden, keuntungan kelab bukan penentu utama kemampuan membeli pemain. Ini mungkin bunyi pelik sebab dalam dunia biasa kita fikir untung besar sama dengan boleh belanja besar. Untung kecil kena berjimat. Tapi bola sepak tidak berfungsi begitu sebab ada satu konsep yang lebih penting daripada keuntungan, iaitu aliran tunai dan struktur pembayaran. Dan di sinilah seluruh cerita ini berubah. Ramai orang bila dengar Liverpool beli pemain 100 juta, terus fikir Liverpool keluarkan 100 juta sekaligus. Tapi realitinya tidak begitu. Dalam bola sepak moden, hampir semua perpindahan besar dibayar secara ansuran, dibahagi beberapa tahun, tidak melibatkan full cash upfront. Contoh mudah, jika Liverpool beli pemain 100 juta untuk kontrak 5 tahun, bukan bermaksud 100 juta keluar sekaligus, tetapi lebih kepada komitmen kewangan dibahagi sepanjang kontrak. Dan ini sangat penting untuk memahami episod ini. Sebab kelab bola sepak bukan seperti syarikat biasa. Mereka tidak membeli produk sekali guna. Mereka membeli aset manusia, iaitu pemain yang digunakan sepanjang beberapa musim. Jadi struktur kewangan perlu menyesuaikan kos dengan tempoh penggunaan, mengelakkan tekanan tunai sekaligus, memastikan kelab kekal stabil setiap musim. Dan sebab itu, sistem pembayaran perpindahan menjadi sangat fleksibel. Sekarang kita kembali kepada Liverpool. Walaupun keuntungan kecil, kos gaji besar, amortization tinggi, Liverpool masih boleh aktif di pasaran kerana mereka tidak bergantung kepada cash sekaligus seperti yang ramai fikir. Sebaliknya, mereka mengurus komitmen jangka panjang, struktur ansuran dan ruang kewangan masa depan. Dan ini membawa kita kepada satu kesimpulan awal yang sangat penting. Liverpool tidak berbelanja besar dalam satu musim. Mereka mengurus beban kewangan merentas beberapa musim. Tapi ini hanya separuh cerita sebab ada satu lagi elemen yang paling penting daripada cara pembayaran. Bagaimana kos itu direkod dalam akaun kelab. Di sinilah kita masuk kepada konsep amortization, cash flow sebenar dan bagaimana nilai 100 juta sebenarnya diagihkan dalam buku akaun. Amortization, konsep yang ramai salah faham. Saya nak ulang contoh mudah. Liverpool beli pemain 100 juta, kontrak 5 tahun. Dalam dunia sebenar, ramai orang fikir kelab kena keluarkan 100 juta. Tapi dalam akaun kewangan, kos itu dibahagikan setiap tahun. Jadi secara mudah, tahun pertama 20 juta, tahun kedua 20 juta, hingga tahun kelima 20 juta mencukupkan 100 juta. Ini dipanggil amortization. Kenapa sistem ini penting? Sebab ia mengubah cara kita lihat kaya atau tidaknya sesebuah kelab. Dalam dunia biasa, belanja terus keluar cash. Dalam bola sepak, belanja tersebar dalam akaun selama beberapa tahun. Ini bermaksud Liverpool boleh beli pemain besar tetapi kesannya dalam akaun akan disebar. Dan di sinilah sebab kenapa laporan kewangan tidak kelihatan seteruk atau sebesar nilai transfer yang kita lihat di media. Tapi ada satu perkara yang ramai tak nampak. Walaupun kos dibahagi, komitmen kewangan tetap terkumpul
Sebab setiap tahun Liverpool ada amortization pemain lama, amortization pemain baru. Jadi apa jadi? Gunung kos yang tidak pernah hilang. Ini sangat penting untuk faham episod kedua dan episod ketiga secara keseluruhan. Cash flow versus keuntungan. Sekarang kita masuk konsep paling kritikal. Keuntungan iaitu profit tak sama dengan aliran tunai ataupun cash flow. Ini dua perkara berbeza. Contoh mudah, Liverpool mungkin nampak untung kecil, contohnya 8 juta. Tapi pada masa yang sama, masih ada ruang tunai, masih ada pembayaran ansuran, masih ada struktur kewangan aktif. Sebab itu, dalam bola sepak moden, kelab boleh nampak tak untung besar tapi masih aktif dalam pasaran perpindahan. Tapi masih ada satu lagi lapisan penting yang belum kita sentuh. Sebab walaupun semua ini menjelaskan bagaimana Liverpool boleh beli pemain, ada satu faktor yang sering menjadi game changer dalam kewangan kelab, iaitu PSR, Profit and Sustainability Rules, plus jualan pemain. Dan di sinilah kita akan faham satu perkara yang ramai tak sedar, kenapa jual satu pemain boleh membuka ruang untuk beli dua pemain baru. Kita pergi kepada bahagian PSR, jualan pemain dan ruang kewangan yang kita tak nampak. Sekarang kita dah faham dua perkara besar. Liverpool tidak bayar transfer sekaligus, kos dibahagi melalui amortization, keuntungan kecil tidak bermaksud tiada kapasiti membeli. Tetapi masih ada satu persoalan besar. Kalau begitu, kenapa kelab masih perlu berhati-hati dalam pasaran? Jawapannya, ada pada satu sistem penting dalam bola sepak moden, PSR, Profit and Sustainability Rules. Apa itu PSR? PSR ialah peraturan yang mengawal berapa banyak kerugian yang dibenarkan oleh kelab dalam tempoh tertentu. Secara mutlak, kelab tak boleh rugi tanpa had, tak boleh spend tanpa kawalan, mesti kekal dalam had kewangan yang dibenarkan. Ini bermaksud bukan soal ada duit ataupun tidak, tetapi soal dibolehkan atau tidak oleh peraturan. Kenapa jual pemain sangat penting? Sekarang kita masuk bahagian paling kritikal. Dalam akaun bola sepak, jual pemain sama dengan keuntungan segera dalam buku akaun. Kenapa? Sebab pemain yang dijual sudah ada nilai dalam buku akaun amortization yang tinggal. Bila dijual, nilai jualan boleh melebihi nilai buku. Ini menghasilkan keuntungan akaun, accounting profit, dan ini sangat penting untuk PSR. Contoh mudah, bayangkan Liverpool beli pemain 50 juta, kontrak 5 tahun. Selepas 3 tahun, nilai buku tinggal 20 juta. Dijual pada 40 juta. Apa jadi? Liverpool catat keuntungan atas kertas walaupun secara realiti itu bukan cash profit besar, tapi ia bantu keseimbangan akaun. Kenapa ini besar impaknya? Sebab PSR tidak melihat berapa kayanya kelab. PSR melihat prestasi kewangan dalam tempoh tertentu. Jadi, jual pemain membantu buka ruang. Ruang itu membolehkan pembelian baru. Dan ini menjelaskan satu strategi besar kelab seperti Liverpool. Mereka bukan hanya beli, mereka juga jual untuk kekalkan keseimbangan kewangan. Kalau kita lihat secara menyeluruh, Liverpool beroperasi dengan 3 tuas utama. Pertama, pendapatan yang kita dah bincang dalam episod 1. Kedua, pengurusan kos dalam episod kedua. Ketiga, jual beli pemain episod kali ini. Dan ketiga-tiga ini mesti seimbang. Kalau salah satu terganggu, ruang perpindahan akan mengecil, PSR akan menjadi isu. Kelab perlu lebih berhati-hati. Sekarang kita sudah hampir lengkapkan puzzle ini. Kita dah faham dari mana duit datang, ke mana duit pergi, bagaimana struktur transfer dan PSR berfungsi. Tapi tinggal satu soalan terakhir. Dengan semua ini, adakah Liverpool sebenarnya boleh terus membeli pemain mahal setiap musim? Atau ada had sebenar yang kita tak nampak di permukaan? Inilah jawapan yang paling ramai orang cari-cari. Sekarang kita dah sampai ke penghujung siri ni. 3 episod dan setiap satu membuka satu lapisan berbeza tentang Liverpool. Kita bermula dengan satu soalan, dari mana duit datang, kemudian ke mana duit pergi, dan macam mana Liverpool masih boleh beli pemain mahal walaupun keuntungan kecil. Bila kita lihat 703 juta pendapatan, 8 juta keuntungan, ramai akan kata Liverpool sebenarnya tak kaya. Atau ada yang kata Liverpool sangat kaya. Tapi kedua-duanya tidak tepat. Sebab dalam bola sepak moden, kekuatan kelab bukan pada untung tahunan, tetapi pada struktur kewangan keseluruhan.
Pada pandangan saya, Liverpool berada dalam posisi yang sangat unik. Mereka bukan kelab paling kaya tanpa had atau kelab yang terhad sepenuhnya. Sebaliknya, mereka ialah kelab elit yang sangat bergantung kepada pengurusan kewangan yang pintar. Kalau episod 1 buat kita tertanya-tanya, episod 2 buat kita terkejut, episod 3 buat kita faham keseluruhan sistem. Maka keseluruhan siri ini memberi satu kesimpulan besar. Bola sepak moden bukan sekadar tentang siapa paling kaya, tapi siapa paling bijak mengurus kewangan. Kalau anda sampai ke bahagian ni, maksudnya anda betul-betul minat untuk faham dunia Liverpool lebih mendalam. Like video ini jika anda nak lebih banyak analisis seperti ini. Subscribe untuk siri yang seterusnya dan komen pendapat anda. Adakah Liverpool sebenarnya kaya atau hanya bijak berbelanja? Kita jumpa dalam video seterusnya. You will never walk alone.